كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga ke hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, akhlak mulia merupakan kunci kepada segala kebaikan. Malah ia adalah penting dalam membina dan membentuk kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Perasaan hasad dengki merupakan satu sifat yang terlarang dalam Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan sifat dengki. Namun terdapat juga hadis-hadis yang memberi pengecualian dalam sifat hasad dan dengki ini. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perasaan hasad dan dengki itu dilarang kecuali pada dua perkara. Dengki terhadap seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya harta dan dia membelanjakan pada jalan kebenaran. Serta seseorang yang dikurniakan hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarkannya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hasad dengki adalah salah satu daripada penyakit rohani yang ada dalam diri seseorang insan. Penyakit ini boleh membahayakan diri dan mendatangkan kesan yang buruk dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Surah Al-Falaq ayat 5. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan kebaikan seperti mana api menghapuskan kayu. Sunnah Abu Daud. Hasad dengki boleh diertikan sebagai satu sikap tidak senang hati dan atas nikmat, kesenangan ataupun kelebihan yang ada pada orang lain. Sesungguhnya, perasaan hasad dengki tidak pernah mengenal pertalian darah atau keluarga, tidak pernah mengenal sahabat dan rakan sekerja. Ini kerana hubungan keluarga yang rapat boleh menjadi renggang, sahabat yang akrab boleh menjadi musuh, rakan sekerja menjadi tidak sehaluan dan semua ini adalah disebabkan oleh perasaan hasad dengki. Sebagai rumusannya, perasaan hasad dan dengki itu pada asasnya adalah dilarang dan ia jelas dinyatakan melalui ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang disebutkan di atas tadi. Oleh yang demikian, saudara-saudara se-Islam yang dikasihi, ingatlah dan jauhilah diri kita daripada perasaan hasad dengki yang dilarang dalam agama kita. Jangan sampai ia bersarang dalam hati. Ini kerana ia adalah antara sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan berkasih sayang. Mudah-mudahan dengan yang demikian ia akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Surah Al-Falaq yang bermaksud, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluk-makhluk yang dia ciptakan dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan apabila kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Akhir kata, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا
تسيل